Ambo agak penipal lah mainnya KJS Kelantan. Hari ni Webi Izani pun dok. Esko air Kelantan. Kerajaan Kelantan perlukan 1 bilion untuk tukar paip. Tahun lepas pun 1 bilion. 2 tahun lepas 1 bilion. 3 tahun lepas minta 8 bilion. Memang betul lah 2050 lah Kelantan akan selesai masalah air ni. Setiap tahun minta pertukaran. Setiap tahun minta pertukaran. Tapi kalau kita rakyat Kelantan ada masalah air, walau duduk serai kita, air Kelantan ni jernih ni, musim duduk mana ni aku boleh air jernih. Tapi tu tengok kepada Tok Wakil duk minta pitih tak nak rakyat Kelantan ni bermasalah air. Tapi walau penyokong-penyokong hak bebar dia duk kata Kelantan tak ada masalah air. Tok Wakil duk minta pitih. Kata Kelantan perlu tukar paip, ada masalah. Walau kata musim rumah aku air molek-molek ada, ya mu duduk mana? Buat video lah tunjuk air sini ada, tanda Kelantan tak ada masalah air. Aku pelik lah main dengan KJN dengan penyokong dia, memang sama-sama kena bodoh lah. Istilah dia, kena bodoh. Tu ya.